keluar tu, tutup pintu kereta, ada bunyi. Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dalam channel Serah to Go. Okey, seperti biasa dah. Okey. Kita sembang spontan, santai. Okey. Cerita malam ni seperti biasalah. Seram. Okey. Lawak antara kita. Okey. Okey. Ini episod yang ke berapa? Episod yang ke-7. Okey, episod yang ke-7. Okey, jangan lupa tengok episod yang malam tadi. Episod yang ke-6 Yang 6. Tajuk Sofia. Sofia Daripada Bank Sheila on 7. Dan satu lagi kisah di tinggalan lama resort. Itu Strawberry Park. Strawberry Park. Resort Kejar. Resort Kejar. Okey, malam ni kisah yang pernah terjadi pada kita pertengahan bulan September baru ni. Betul. Pernah saya cerita mula-mula video yang pernah jadi pada diri kita orang sebenarnya. Video yang pertama dah channel. Video yang pertama kalau boleh imbas balik malam pertama kan kita buat. Dengan adanya video tu lah, adanya channel Serah to Go. Betul. Okey. Kat mana kita nak mula? Kita mula dengan bukan homestay, apa tu? Dia jenis chalet. Chalet yang pertama. Chalet yang pertama. Okey, Padang Mak Sirat. Pada area dekat Padang Mak Sirat lah. Okey. Padang Mak Sirat. Jarak antara Padang Mak Sirat tu maknanya dekat dengan airport. Dekat dengan airport. Dekat dengan airport lah. Kisah ni ada 2 malam kita menginap di Pulau Langkawi. Kisahnya di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi. Pulau Langkawi 2 malam. 2 malam telah kita dihantui. Benda-benda yang mistik. Betul. Okey. Malam pertama resort ni kita terpaksa rahsialah nama dia. Nama dia. Okey. Terpaksa rahsia. Dia ni resort ni jenis memanjang tu. Memanjang. Ada 5 bilik. 5 lot lah kan. Resort tu kan. Resort dia jenis memanjang gitu. Okey. Kita mula sampai dalam pukul 4 petang. Pukul 4.05 petang. Pukul 4.05 petang. Tak banyak berlaku mana sebenarnya kat resort yang pertama ni. Tapi selepas kita balik makan malam. Betul. Dalam anggaran pukul lama kan? Dalam pukul 12 malam tak? Lama. Sebab kita keluar bukan makan je, kita ada pergi shopping coklat. Coklat dekat HIG kan? Lepas tu balik masa kita keluar daripada kereta. Dia gini, resort tu chalet tu kan? Chalet tu dia depan kita ni penuh dengan di keliling kita ni dengan sawah padi. Betul. Sawah padi. Jadi malam tu masa kita balik tu kan kita saya lah dia dah balik dah masuk dalam bilik. Saya keluar dari kereta, mana saya orang yang terakhir. Kita berdua keluar daripada kereta, saya terpandang satu lembaga lah di tengah-tengah sawah padi. Tapi bukan orang-orang. Bukan orang-orang. Tapi sebab benda tu menjema bukan terlalu jauh, hampir dengan saya. Hampir dengan saya. Jadi benda tu nampak real dengan rambut panjang ke depan sebelah. Depan sebelah. Terfikirlah benda apa. Jadi kita pun tengok benda ni hanya singgah je kot, bukan tempat chalet yang kita duduk tu, tapi dia berlaku hampir dengan chalet kita lah. Yang kita duduk di chalet tu. Tapi malam pertama hanya saya nampak saja di situ lah. Nampak di situ. Tidur sepanjang malam tu alhamdulillah tak ada apa. Tak ada apa yang berlaku. Tak ada apa yang berlaku sampai dah ke pagi. Betul. Okey, lepas tu kita check out dan kita menginap satu resort. Resort yang kedua ni. Resort yang kedua. Yang saya cerita pada resort yang pertama tu. Cerita pada siri yang pertama tu, episod yang pertama. Episod yang pertama tu pasal resort yang kedua ni. Episod yang kedua ni lah.
Okey, result yang kedua ni yalah, maklumlah kita baru sampai pun kita fikir result ni apa Adam tengok mula-mula kita sampai dekat Mula-mula kita sampai ni tengok sekeliling tu dia betul-betul macam dekat dengan hutan, dikelilingi tu bukit-bukit kan. Lepas tu bangunan-bangunan dia ada banyak blok, okey. Tapi bahagian depan je yang pakai. Tapi bagi pandangan saya lah, resort tu sebenarnya baru macam dah dulu dia dah buka. Rasa zaman PKP dia close, and then now dia buka buat semula. Sebab ada blok lain yang terbekalat, maknanya tak ada orang duduk, hanya blok hadapan ni je. Betul, yang dekat dengan reception ni je. Jadi kita tengok macam dia baru buka dalam sebulan macam tu. Betul, baru buka. Sebab tuala-tuala dia pun baru macam basuh kan. Baru basuh. Jadi kita sampai petang kan, dalam berapa? 3-4. Dalam 3 pukul 4. Dalam pukul 4 tu kita tengok kita je check in. Kita je. Kami yang berdua je yang check in. Bilik tu. Betul. Bilik tu. Jadi tak ada pun guys lain yang menginap di situ. Tapi kat situ ada orang jagalah. Ada receptionist ada, tapi kita duduk tunggu sampailah ke malam. Kita keluar, adalah satu tu. Ada seorang lagi guys yang bilik ujung. Ada. Tak ramai guest yang ada hari tu. So yang satu bilik tu perempuan semua kan? Mungkin. Perempuan semua. Lepas tu kita keluar balik blok malam. Malam tu yang terjadi. Sebab blok kita yang menyala. Blok ujung, blok lain tu semua tak ada. Semua tak ada, gelap je. Betul. Gelap je. Itu pun lampu yang dekat pokok yang pakai solar je, yang suluh kepada kolam. Kolam tu. Jadi kita ni bilik resort tu betul-betul lama. Betul. Betul-betul lama. Kita pun rasa macam bila kita masuk siang tu, kita dah rasa dah macam seram. Seram. Selamat tak? Sebab semuanya peralatan dalam tu lama. Betul. Lama. Toilet dia lama. Model ada tak mandi kan. Tak mandi. Ada benda yang lama lah. Semua benda yang lama. Benda yang lama. Katil pun rasa macam goyang-goyang macam tu. Okey. Malam masa kita balik, yang tu agak di situ seram tu. Dia balik dalam pukul 11 kan. Pukul 11. Kita betul keluar tu, tutup pintu kereta, ada bunyi. Kedengaran anjing menyalak. Bunyi. Anjing menyalak. Rasa hati memang berdebol lah. Tak tahu lah, mungkin anjing tu kekangnya anjing menyalak. Lepas tu masa kita naik atas tangga tu, saya ternampak satu lembaga duduk atas pokok tengok kita. Masa tu saya tak tunjuk lah ke Adam. Lembaga tu saya nampak. Lepas tu bila kita masuk dalam bilik tu kita azan kan, azan semua sekali. Tapi benda tu tak berhenti kacau kita. Macam tu lah. Kita dengar mula-mula dengar orang berjalan kat luar. Orang berjalan kat luar, bunyi kasut. Kasut kerah kasut tu dia tak kerah tu. Tapi kita bergilir azan kan tak? Kita bergilir. Saya bergilir. Lepas tu ada dalam berapa kali 4 kali jugalah kan. Lepas tu kita ambil keputusan untuk tidur. Tidur kat situ. Tidur kat situ. Tapi dalam hati ingat nak lari. Ingat nak lari. Check out. Tapi masing-masing buat senyap je. Masing-masing tunjuk berani. Tunjuk berani. Lepas tu kita pun tidur. Malam tu ada main lampu lah. Dia ada main lampu. Ada banyak kali macam dia ada main lampu. Ada kelibat di sebalik
langsir. Dia ada balcony kat luar tu. Balcony kat luar, ada benda macam kita nampak lah. Bayangan lalu kat luar tu kan. Tapi heran lah dah. Kan yang seorang lagi tu semua perempuan. Okey. Tapi tak ada pun macam dengar apa-apa daripada dia. Masa kita balik dari makan tu, ada kereta dia kan? Ada. Dia ada. Ada kan? Dia apa ni? Slipper dia tak dalam bilik, dia letak kat luar pintu. Kat luar bilik. Jadi kita malam tu memang tak boleh macam tak tidur mana. Setelah sampai dalam pukul 2 pagi. Okey. Saya masuk toilet. Toilet kan ingat tak? Ada cermin besar. Betul. Ada cermin besar. Toilet dia ni macam seram lah. Seram. Toilet dia ada cermin besar. Yelah tak ada apa-apa masa tu. Takut ada tiba-tiba kan. Ada tiba-tiba bila belakang. tengok cermin. Belakang biasanya kalau cerita Melayu. Bila tengok cermin ada kat belakang. Tapi tak ada pun berlaku kat situ kat kita kan. Tak ada. Dia tak masuk sekali dengan kita dalam toilet. Dia nak masuk. Dia tak masuk. Dia kira Atu ni main kat luar je lah. Main kat luar je lah. Atu ni main kat luar je. Lepas tu duduk dalam bilik. Selepas kedua tu kita nampak macam satu perempuan lah. Yang kita nampak tu. Kita nampak tu perempuan tu macam duduk ujung curve dinding. Ada kan yang sebelah kanan tu? Ni dalam bilik ke? Dalam bilik. Dalam bilik kan? Bilik yang ujung tu, yang sebelah kanan tu. Okey. Ada perasan tak? Yang perempuan tu. Saya cakap, ada orang lah. Ada orang. Lepas tu kita pun ambil selimut. Duduk. Sampailah esok pagi. Esok pagi kita keluar awal kan? Keluar awal esok. Sebab kita dah nak check out, nak naik ferry kan? Nak balik ferry. Jadi cerita tu adalah kita pun diinspirasi kita untuk buat channel Sedar to Go. Kalau tak ada kisah tak ada kalau tak adalah ada mistik kat situ, seram kat situ, maknanya tak adalah channel ni sebenarnya. Betul. Dengan ideanya ada, kita pun tubuhlah satu channel Sedar to Go ni. Ya. Kita balik banyak sebenarnya penginapan kita sepanjang pergi dan balik tu. Yang ni kisah dekat Pulau Langkawi. Jadi sepanjang jalan tu tak ada apa pun. Tak ada apa yang berlaku. Ada tambahan yang ada nampak ke. Tapi seram je lah. Waktu tu seram je lah. Memang seram. Seram. Tapi kita akan rotate balik kalau ada tu ke resort tu. Kita akan cuba tidur rakaman semula. Mungkin kita pasang kamera. Okey. Kita kamera semula kita pasang macam ni. Untuk kita podcast kat sana. Podcast kat dalam tu. Dalam bilik tu. Dalam bilik tu. Pukul 2, pukul 3 pagi. Mana tahu bukan kami berdua, mungkin bertiga. Masa tu tu kita interview terus. Standby satu lagi mic. Lagi mic. Okay. Jadi kalau dekat situ je lah yang berlaku di kat situ. Di resort. Resort di Langkawi. Jadi sampai situ dulu kisah di Langkawi tu. Okey. Saya ada satu cerita lain, iaitu pernah dengar orang kecil tak? Orang kenek. Orang kenek? Orang kenek. Pernah? Orang kenek. Orang kenek ni asal dia lain macam orang kenek malam ni. Orang kenek. Orang kenek ni dia sebenarnya asal dia tak percaya kau dia ni wujud. Ya, macam saya tak percaya sekarang. Tak percaya. Tapi cerita ni adalah cerita benar. Okey. Di sekolah kat kampung. Kampung. Dia belakang tu ada bukit. Ada bukit. Ada tahu bukit sekolah kat mana tu? Okey. Saya tak perlu sebut sekolah ni. Tapi kalau ada orang tahulah. Tahulah. Dia belakang tu ada bukit. Bangunan dia hampir dengan bukit belakang. Hampir. Jadi masa saya sekolah situ, dia sekolah rendah. Darjah 1.
adalah dengar orang cakap ada orang connect malam tadi, orang connect dia. Oh kena. Orang connect. Dia kecil je. Dia bentuk dia macam orang. Orang tapi kecil. Dia kecil. Yang kecil je. Dia kecil. Masa tu darjah 1. Oh. Sampai satu malam tu ayah saya dia jaga kat situ, security kat situ. Okay. Dia pernah nampak Orang kena. dia pernah nampak orang kena tu. Okay. Dia pernah nampak bergerak jalan 2, 3, 4. Apa? Oh, dia bukan seorang. Dia ada ramai. Dia macam perkampungan ni kat situ. Okey. Dia ada perkampungan dia kat situ. Okey. Jadi orang kena ni Tak ada. Cerita ni macam cerita lawak kata. Okey, tak apa, sambung. Tapi benda dia cerita betul. Okey. Dia kalau dia keluar waktu malam je. Oh, siang tak ada. Siang tak ada. Dia keluar waktu malam. Pernah lah macam security kat situ nampak. Jauh. Dia ada wujud dia. Macam wujud orang tu. Orang dia ni. Dia orang dia macam orang lama. Oh, lama. Orang lama. Sampailah saya darjah 5 masa tu. Okey. Nampak sendiri. Orang kena tu. Orang kena tu. Nampak sendiri. Dia di koridor tu. Okey. Dia berjalan. Saya nampak daripada bawah. Itulah. Jadi itulah kita rasa macam itulah rupanya orang kena. Masa tu kelas malam. Saya ingat lagi kelas malam. Oh, kelas malam. Dah habis dah masa tu dalam pukul 11 malam. Okey. Nak keluar, saya tertinggal pensil box pergi ambil. Saya dengan seorang kawan saya, dua-dua nampak orang kena tu lalu. Oh, kena tu. Dia lalu dekat koridor tu. Koridor tu. Oh. Okay. Jadi kat situlah ada orang pernah kejar, tangkap dia tapi tangan dia gatal. Oh, gatal tangkap dia. Tahu tak sekarang ni ada tak lagi? Rasa ada lagi kot. Sebab zaman tu tak tahu tak, ataupun dia tak tahu macam ni wujud tak wujud pun, tapi benar dah nampak. Dia bukan hanya macam kosong macam tu, dia macam bercahaya. Yang dia berjalan tu bercahaya, macam ada cahaya ikut macam tu. Itulah orang kena. Orang kena. Tapi kalau kisah ni, kalau macam rakan sekolah saya mesti tahu sekolah mana, mesti dia boleh cerita. Dia boleh cerita sebab macam benda ni ya tak orang ni kena ni berlaku orang ni, tapi saya pernah nampak kena ni. Okey, ada tambahan cerita dah, nak tanya apa-apa? Tanya tak ada apa. Okey. Tak ada apalah. Okey, itulah kisah malam ni. Orang Kenek dan kisah di Langkawi. Okey, jumpa lagi. Jangan lupa komen, like dan subscribe my channel, Asrar Tugo. Next video untuk malam esok. Okey. Tak tahu lagi untuk cerita apa. Untuk cerita apa, ada cadangan, boleh hantar kita DM kita ataupun email kita atau di TikTok kita Asrar Tugo. Okey, jumpa lagi ke next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.